Penat sumpah. Aku tak tahu lah yang berniaga goreng-goreng kat luar ni macam mana. Aku buat sikit pun dah penat. Okay. Hai, Assalamualaikum. So, hari ni actually aku nak buat video masak. Tiba. Tak, aku sebenarnya pening. Kau ada idea tak nak masak apa? Aku ni pening. Hari-hari aku pening. Aku fikir aku nak masak apa. Sebab tu lah dia akan jadi kes makan kat luar tu. Sebab pening. Lauk banyak dalam peti ais. Dah makan luar. Tak tahu nak masak apa. So hari ni aku nak masak. Sorry aku selekeh sikit. So hari ni aku nak masak. Aku nak buat onion ring goreng hari ni. Aku dah kupas satu lagi aku belum kupas. Aku nak buat onion ring goreng. Lepas tu aku tengok dalam peti ais aku ada mushroom. Ini dah buka. Mushroom ni dia tak tahan lama tau. So kau tak boleh simpan lama. Lepas tu aku rasa aku try goreng mushroom ni. Selalunya aku goreng mushroom enoki. Tapi kita try lah ni. Mana tahu sekejap. Sekejap boleh open order. So kita nak kena potong kita punya onion ring. Kita nak kena basuh kita punya cendawan. Lepas tu kita start goreng. Jom. So ni adalah bahan-bahan dia. Kita perlukan bahan-bahannya. Air sejuk. Ini tips ya, nak bagi tepung tu rangup. And then tepung bestari yang spicy punya. And then kita perlukan ini, kita perlukan glove, kita perlukan kuali, kita perlukan senduk. Okay, so cendawan aku guna cendawan ni. Dengan cendawan ni panjang ni, ya memang aku sengaja tak potong sebab aku nak rasa kenikmatan panjangnya mushroom. And then kita ada onion ring. Ini tak ring sangat tapi okey lah, still ring sebab yelah kalau yang tengah-tengah tu boleh lah nak ring macam gini tapi kalau dah hujung-hujung tu kau nak ring macam mana? Okey, jom kita start memasak. So actually aku rasa nak buat ni sebab aku ada tengok dekat YouTube channel tu. Aku lupa lah nama dia apa. Dia makan onion ring. Lepas tu dia punya bunyi tu krok-krak. Aku rasa macam sedap ni no. So aku rasa nak buat. So menu ni actually bukanlah menu yang orang kata main lauk tu, kau faham tak? Aku abaikan bunyi pintu jiran aku. Ini bukannya main lauk. Dia lebih kepada apa ya? Aku rasa lebih kepada snack yang menambahkan lagi kau punya kolesterol. Takkanlah kau nak goreng guna minyak zaitun. Kalau kau goreng guna minyak zaitun kan, kalau kau mampu goreng sesuatu guna minyak zaitun, sebab bila kita goreng yang menggunakan tepung ni, kita kena deep fry. Tapi aku tak selevel itu lagi. So level aku guna minyak biasa je. So aku rasa aku nak tambahkan kolesterol yang dah ada banyak dalam tubuh aku dengan aku nak buat onion ring, mushroom goreng dengan mushroom goreng. Jom kita start. So tak nampak kuali aku. It's okay. Aku nak masukkan minyak dulu. Minyak kena banyak sebab kau nak deep fry kan benda tu. Kalau tak, dia tak jadi makanan goreng. Baik kau rebus je onion ring tu dengan tepung ni. So kita kena pakai glove. Memandangkan tangan aku ni sensitif. Tak adalah sensitif sangat. Bila tepung ni pedas, kau guna kau punya bare hands, lama-lama dia pedih mulut tangan kau. Yang pedih tangan aku. Kalau kau rasa menyampah, aku pinjam tangan kau, boleh? Okay, so first aku tak guna telur, tak guna apa. Memang menjadi, aku dah pernah buat dah. Aku rasa aku nak goreng onion dulu kot. Kau kena letak benda ni dalam air sekejap. Ni air sejuk lah. Okay, letak dalam air. Lepas tu kau ambil ni kan. Siapa yang miau tu? Astaghfirullahalazim. Kejap. Kejap.
Kedat, sejak bila kau pandai melompat ni Kedat? Kedat, turun. Amboi, sejak bila kau pandai melompat atas sink ni? Amboi. Okay, sambung. So, apa tadi? Ni. Kau celup je di dalam tepung ni, kan? Kau celup dalam tepung ni. Celup. Nak salai celup. Lepas tu, kau buat double, apa dipanggil? Aku pun lupa. Letak lagi sekali dalam air. Dia tak kotor, jangan risau. Tu air bersih. Lepas tu, kau celup lagi sekali. Tu dia. So, jadilah macam gini. Aku tak buat yang kan ada orang dia buat dia punya adunan tu cair kan. Tak ada, aku tak nak. Sebab kau dengar anak aku, dia nak masuk dekat dapur ni. Aku tutup pintu. Aduh, bising lah Kedot ni. Tak tenang pun tak boleh. Kau nampak? So pretty. Kedot, kenapa? Pergi tempat ayah sana. Ya Allah, kenapa Kedot? Kamu masuk pun bukan kamu ada aku. Bukan sini, tak ada benda yang menarik bukan sini. Aduh, bising ya Allah. Okay, kau celup lah sampai siap. So aku lah. Okay, jom kita celup sampai siap. Aku sama guna pengepit. Sebab aku malas nak tukar banyak glove. Pengepit okey lah, mantap dia. Apa ni, Kedot tu, dia memang macam gitu. Kau tahu tak, hari tu aku mandikan Camel. Biasalah kucing kalau mandi kan bising, mekak dalam toilet kan. Kau tahu tak, dia pun mekak kat luar sebab aku tutup pintu. Dia duduk kat luar. Aku mandikan Camel je. Mungkin dia ingat aku dera Camel kot. Ya Allah, dia memekak. Sebab Camel ni macam minta tolong lah nak keluar kan. Dia memekak macam aku dera dia, kau tahu tak. Aku cakap, Kedot, kau dah kenapa Kedot? Mama mandikan Camel, kau duduk bising. Kau macam terkena, apa orang kata, tempias juga ke dekat kau ni. Bising, kau tahu tak. Macam sekarang kau dengar. Kedot ni dia macam gini. Aku tutup pintu sebab nanti dia orang panjat-panjat. Aku nak masak. Nanti aku stres, kau tahu tak. Aduh, hai. So aku rasa pun belum banyak. Macam mana nak berniaga ni? Buat macam ni dah penat. Kau tahu tak, aku punya cita-cita ni. Aku punya cita-cita, aku nak bisnes. Aku nak kata aku pandai sangat masak ni, tak adalah. Tapi based on review orang, sedap lah katanya. Tapi aku tak tahulah. Lain orang, lain rasa kan, lain selera. So aku macam berniat nak buat bisnes. Tapi kau tengoklah aku nak buat benda ni pun aku rasa penat. Mana aku nak bisnes? Bisnes ni takkan order untuk seorang makan je. It's okay. Ada orang dia tapis dulu tau, sebab tak nak bagi lebihan tepung tu masuk dalam minyak. Sebab aku malas, so aku teruskan je apa yang ada. So kita boleh start menggoreng. Nampaknya minyak kita dah panas. Kita masukkan. Kau goreng jangan lama. Goreng nampak dia macam dah garing, boleh angkat lah. Aku tak ada formula berapa minit nak kena goreng, berapa minit kau nak kena pusing, tak ada. Kalau aku rasa boleh angkat, aku angkat. So kita akan goreng sampai masak lah. Tak adalah masak je sampai garing. Bawang ni tak perlu masak pun. Boleh tak? Boleh mak lagi tak? Rasa boleh kot. Okay. Kalau sayang ada sikit lagi. Boleh lah. Boleh impit sikit. Aku lupa nak cakap, kalau time dia goreng macam ni, korang jangan
gatal tangan nak pergi terbalik biar dia sampai garing baru korang terbalikkan. Kalau tak dia punya tepung tu tercabut. Okay, okay, doktor setuju. Kalau korang nampak dia turn brown macam ni, korang boleh lah terbalikkan, nak bagi garing semua tempat. Ada yang tak tersaluk tu. Yalah dia. So nampaknya dah masak, dah garing, kita boleh angkat. Tapi dia sebenarnya ada satu tips lagi nak bagi dia betul-betul garing. Kau kena double fry dia. Tapi aku malas. Penat nak double fry. Kau tak pergi mana? Okay. So, penat sumpah. Aku tak tahu lah yang berniaga goreng-goreng kat luar ni macam mana. Aku buat sikit pun dah penat. Okay. So kita test yang ni. Cantik dia punya kejadian dia. Look at this. Look at it. Macam ni. Jom kita test. Bismillahirrahmanirrahim. Sorry. Aku rasa siapa yang tak suka bawang boleh makan. Dia tak ada rasa bawang, sumpah. Aku cakap kat kau. Dia rasa manis. Tak sang? Dengar tak? Sedap. One more. Tak payah letak garam apa semua. Sebab tepung ni dah cukup rasa. Tada! Ni onion ring, mushroom panjang, mushroom oyster. Tada! Jom kita rasa. So, walaupun dah rasa sikit tadi. Ni onion ring. Tengok ni. Onion ring. Bismillahirrahmanirrahim. Korang dengar tak dia punya crispy? Cecah sos sedap Rasa dia tak ada rasa bawang. Rasa manis. Manis bawang. Tapi tak ada rasa bawang. Dalam dia macam ni. Fokus lah. Tak nak. Boleh. Sedap. Next kita rasa mushroom yang panjang ni. Aku rasa sedap ni lagi daripada enoki. Ya. Aku rasa aku tak makan nasi. Aku makan dengan sos. Sampai tengok movie. Sekejap lagi sampai tengok movie. So last, mushroom yang oyster. Cuma yang last ni dia macam okay lah, still jadi. Cuma maybe aku rasa sebab minyak tu dah banyak tepung, so dia susah sikit nak garing. Tapi dia still okay lah, still jadi lah. Tak fokus pula kamera ni. Terasa. Panas. Nak rasa pula. Dengar tak dia punya crispy?
bawah nampak tak lalat dengan jerawat. Sedap oyster mushroom. Panas. Bagi aku, yang paling sedap onion ring. Yang kedua, ini last sebab bila kau goreng, dia tak rasa sangat cendawan. Dan dia sedap. So, aku nak sambung makan sambil tengok movie. So, thanks for watching. Jangan lupa cuba resipi ni, okay? Confirm tak menyesal. Tolonglah. Memang sedap gila. Bye-bye.